Hey, what's up guys? So semalam aku diaibkan sebab orang duk upload balik video-video lama yang cringe tu. Tak apa, dia meminta kan. Hari ni kita bagi 4 resipi baru hari ni yang korang kena buat. First, bermula dengan lala tumis serai. Okay, korang perlukan 8 cili padi, 4 lada besar, 1 bawang merah dengan 5 ulas bawang putih. Korang cocok, tumis macam biasa. Lepas tu baru kita masukkan bahan seterusnya iaitu 2-3 akar ketumbar. Tambahkan 1 batang serai yang potong memanjang, 2 batang serai yang potong serong dengan 3 helai daun 5 purut. Dan masukkan 1 sudu sos tiram dalam 2-3 sudu sos cili thai, and then masukkan juga sos ikan lah. Lepas tu sos cili thai tu penting, dia bagi kuah kita berkilat cantik merelik macam ni. Baru kita masukkan lala. Okay, untuk resipi ni korang tak perlu tambah air, sebab lala tu akan keluarkan siri air laut kat dalam dia. Barulah sedap dia punya rasa tu. And ada orang tanya, KM, asyik resipi ayam dia tak ada ke protein lain? Dia meminta. So hari ni kita bagi lala pula. Good lah pergi pasar kat supermarket cari, sebab benda ni bukan banyak macam ayam, tapi kena ada. Barulah sedap buka puasa hari ni. So kalau nak lagi kick, korang boleh tambahkan elemen masam. Kita perahkan 5 nipis dekat atas. Korang isi kat dalam lala macam ni, baru korang ngap. So bila korang hirup kuah tu, korang akan dapat rasa masam, pedas, tajam sehingga menusuk kalbu. Sama macam aku rasa semalam. Okay? Walaupun dia buat kita terbatuk, jangan risau. Aku takkan MC. Kalau kau MC pun, korang tetap kena buat video macam biasa. Masam pedas. Tolonglah try untuk buka puasa nanti. Selamat berbuka.